Kabar mengejut, petir Klamovski tinggalkan Harimau Malaya, adakah ini penggantinya? Kabar mengejutkan datang dari ketua jurulatih petir Klamovski yang dikabarkan bakal meninggalkan pasukan kebangsaan. Jurulatih kelahiran Australia itu dilantik untuk mengemudi Harimau Malaya sejak awal tahun 2025 dan membantu skuad negara menembusi tangga 116 dunia. Beliau juga memiliki rekod cemerlang mengemudi pasukan Malaysia selepas mencatatkan rekod tanpa tewas sebarang perlawanan. Beliau bagaimanapun tampil untuk menjawab spekulasi yang mengaitkan masa depannya bersama Harimau Malaya tatkala mengakui agak terkejut mendengar berita itu. Saya terkejut mendengar kabar angin saya bakal meninggalkan pasukan kebangsaan. Fokus saya hanya untuk apa yang dihadapi hari ini dan seterusnya memastikan pasukan bersedia berdepan Vietnam, ujar beliau.